Okey, salam sejahtera kepada semua kawan-kawan. Saya Black Adam Biasa follower lama dah tahu dah mesti saya siapa. Okey, so hari ni kita ada sebiji wajak nak buat overhaul. Jom tengok condition kereta dulu Okey, ininya kereta. Okey, ininya condition engine dia memang leaking jugalah banyak. Ini memang leaking. Memang banyak leaking lah. Ini semua leaking. So macam inilah kereta. So ininya condition bawah. Oil pump. Semua leaking jugalah, Waisam apa semua teruk juga leaking flywheel semua leaking Enjin sudah keluar, enjin tengah gantung. Tengok sini valve cover memang dia leaking. Lepas tu dekat Thomas housing semua leaking. Lepas tu gearbox pun ada leaking juga, tepi-tepi ada leaking. Dekat converter IC pun leaking juga. Lepas tu timing belt, cover semua leaking. Okey, enjin tengah kacai Ini bahagian depan, ini bahagian belakang. Tetap leaking juga. Ini bahagian dalam Dalam memang cantik, tapi overhaul quality tak cantik sebelum ni. Okay, dia orang memang pernah ada buka headline ni. Tukar gasket ni. So original dia biasanya metal kan. Ini tengok carbon. Ada buat lah tu head. Piston nombor 1 memang ada goyang juga. Nampak sini memang ada goyang. Goyang terus juga ni. Lepas tu piston nombor 4 pun goyang juga. Sama macam nombor 1 memang goyang juga. Okay, enjin dalam memang bersih. Tapi apa boleh buat, ownernya salah bengkel. Kesian owner makan modal. Okey, enjin ni tak sempat ambil video sebelum cuci. Okey, enjin B sudah cuci sudah bersih. Nampak sini memang bersih Tapi memang kotor jugalah. Memang tengok bawah macam ni. Memang penat. Cuci enjin B ni memang penat. Tapi sudah bersih Cuci sampai bersih. Okey, salam sejahtera kepada semua kawan-kawan. Hari ini kami bermula nak pasang enjin Macam biasalah. Kita bermula daripada water jacket dulu. Kita pakai water jacket yang copper 100% original copper. Blok semua dah sedia. Semua dah ribau dah. Yang ni piston Piston. Piston ring semua Japan. Macam biasalah. ART piston. Semua dah sedia lah ni. Ni dia punya barang-barang semua dah sedia. Jom kita pasang dulu. Okey, water jacket semua dah masuk Semua pakai copper. Okey, main bearing semua kita sudah tukar guys. Dah boleh nampak. Ni dia punya crankshaft. Kita dah siap polish. Main bearing pun kita sudah ubah suai. So macam ni. Okey. Semua dah polish Okey, masuk. Okey. Torque kita sudah ikat 60 Dia punya fitting memang terbaik guys. Halus lah guys. Mantap. Okey. Bawah Waisam semua kita sudah pasang. Ni piston kita sudah ribok. Condition macam ni lah. Jadi sekarang kita nak masuk head. Okay, ni head Valve semua kita sudah kena valve. Head pun kita sudah skim. Water jacket kita pakai sama copper ni bahagian dalam. Semua dah sedia. Yang dalam punya pun water jacket kita pakai copper juga. Okay guys. Head kita sudah pasang Head kita sudah pasang. Timing belt kita pakai Kaido. Timing belt bearing. Low cover timing belt semua kita sudah tukar. Intake pun kita sudah service. Injector 4-4 sudah service. Jadi macam ni lah condition dia. Kita tunggu nak pasang gearbox. Kereta ni gearbox ada masalah. So tunggu keputusan dengan owner lah. Dengan total body pun ada masalah. Tengah cari total body. Enjin dah siap Dah siap complete. Macam biasalah. Enjin kita sudah overhaul balik. Coil plug kita pakai K20. Lepas tu full wash Samco. Radiator kita sudah tukar baru double layer power steering pump. Dia punya repeat kit. Semua dah siap lah. Kereta ni kita buat macam standard gearbox. Sebelum ni gearbox ni ada masalah. Owner dah cari gearbox upgrade sendiri kami cuma pasang sajalah. So condition macam ni, jom kita start. Okay, start. Alhamdulillah guys. Sekali dong guys. Kereta ni datang total body ada masalah Total body timing ada masalah. Saya sudah tukar total body upgrade punya. Respon timing memang cantik. Memang cun lah kita ni. Okay, jika sudi tolong share video ni. Sekian, terima kasih. Bye MMC Garage.